Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bahagian pertama dalam kajian kes ini adalah bahagian pengenalan. Pendidikan berperanan penting dalam menjadi tonggak asas dalam masyarakat moden dan mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan manusia secara holistik. Pendidikan juga merangkumi pelbagai disiplin seperti sosiologi, psikologi, sejarah dan falsafah. Kesan utama pendidikan adalah dapat menambah pengetahuan dan kemahiran asas, mengekalkan kesejahteraan sosial, menyediakan individu untuk pasaran kerja dan mempromosikan keadilan sosial dan tanggungjawab bersama. Implikasi terhadap kesihatan. Tahap pendidikan yang tinggi akan menyebabkan kesihatan mental dan fizikal menjadi lebih baik. Oleh itu, masalah kemurungan dan kebimbangan dapat dikurangkan. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian pernyataan masalah. Dalam era globalisasi, pendidikan berperanan dalam pelbagai aspek seperti pemindahan ilmu, pembangunan moral, pembentukan identiti nasional dan penyediaan tenaga kerja berdaya saing. Namun, kepelbagaian ini menimbulkan kekeliruan terhadap matlamat utamanya. Oleh itu, timbul keperluan untuk mengkaji dan memahami tujuan sebenar pendidikan di peringkat global dan nasional. Seterusnya, terdapat 3 objektif kajian iaitu mengenal pasti definisi dan konsep pendidikan dan pengetahuan. Yang kedua, menganalisis tujuan sebenar pengetahuan sama ada untuk pasaran pekerjaan, pembangunan moral atau pembinaan identiti nasional. Dan yang ketiga adalah menilai kepentingan pendidikan dalam membentuk modal insan holistik dalam era globalisasi. Metodologi kajian yang digunakan adalah kaedah kepustakaan dan kaedah carian internet. Menurut Berman et al. Ialah sebuah istilah yang amat luas dan ia berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, pembelajaran dan pengajaran. Ia merupakan sebuah proses mendapatkan pengetahuan, kemahiran, nilai, kepercayaan dan tabiat membolehkan individu membangun sepanjang hidup mereka untuk pembangunan rakyat. Pendidikan juga merangkumi pelbagai bentuk pembelajaran seperti pendidikan teknikal, pendidikan vokasional, pendidikan sosial dan sebagainya. Menurut Kamus Dewan keempat, pengetahuan ialah perihal mengetahui apa-apa yang diketahui, perihal tahu, kepandaian, kebijaksanaan dan ilmu, iaitu segala yang mengetahui atau dipelajari berkenaan sesuatu pengetahuan merupakan sesuatu yang diperoleh di akal manusia dan ia memperoleh melalui proses pendidikan. Maka ia amat berkait rapat dengan istilah pendidikan. Malah merupakan dua perkataan yang sentiasa saling memerlukan. Kepada latar belakang, pendidikan merupakan tanggungjawab penting bagi setiap individu untuk memperoleh pengetahuan. Walaupun sistem pendidikan berbeza mengikut negara, hak untuk mendapatkan pendidikan adalah asas sejagat bagi semua manusia. Di Malaysia, usaha memperkukuh sistem pendidikan telah lama bermula, antaranya melalui laporan Cheesman, laporan Barnes, laporan Penwu, Ordinan Pelajaran dan laporan Razak. Usaha ini diteruskan dengan penubuhan undang-undang pendidikan dan dasar pendidikan kebangsaan. Matlamat utama pendidikan adalah untuk melahirkan rakyat yang berilmu dan memajukan negara. Kajian ini dijalankan bagi memahami apa itu pendidikan dan kenapa pengetahuan penting untuk setiap rakyat Malaysia. Konsep pula terdiri daripada dua perspektif. Yang pertama, perspektif barat. Syed Naqi Al-Atas. Konsep pendidikan melalui perspektif barat meliputi ciri-ciri seperti sekular iaitu bermaksud memisahkan ilmu dengan agama. John Stuart Mill. Konsep pendidikan ialah suatu proses yang memberi bantuan untuk setiap individu agar dapat meneruskan hidup dengan penuh kegembiraan. John Dewey. Pendidikan itu sebuah proses pembaruan terus-menerus demi kelangsungan masyarakat dan anggota-anggotanya melalui keterampilan, teknik, kreativiti dan sebagainya. Bagi perspektif Islam pula, Abu Nas Muhammad Al-Farabi menyatakan pendidikan adalah untuk membimbing individu menuju kesempurnaan dan kebahagiaan. Syed Naqi Al-Atas, pendidikan dalam Islam adalah satu proses untuk membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang dengan mengimbangkan potensi fizikal, intelek dan emosi ke arah kesempurnaan berdasarkan nilai Islam. Pasaran pekerjaan, pendidikan menyediakan graduan berkemahiran tinggi. Pendidikan memainkan peranan penting
dalam melahirkan graduan berkemahiran tinggi yang mampu memenuhi keperluan pasaran pekerjaan. Selain kemahiran teknikal, majikan masa kini turut menekankan penguasaan kemahiran insania seperti komunikasi, pemikiran kritikal, kepimpinan dan kerjasama berpasukan. Tujuannya adalah untuk membentuk graduan yang seimbang dari segi intelek dan sosial serta mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi pekerjaan dan bersedia menjadi model insan berkualiti bagi memacu dari saing negara. Pendidikan juga dapat meningkatkan kebolehpasaran graduan. Kebolehpasaran graduan merujuk kepada keupayaan graduan memperoleh pekerjaan dengan menguasai pelbagai kemahiran yang relevan dengan kehendak industri. Pendidikan perlu menekankan bukan sahaja aspek akademik tetapi juga kemahiran teknikal, insaniah digital dan keusahawanan agar graduan lebih kompeten dan berdaya saing. Pendanaan awal melalui latihan industri, projek tahun akhir dan aktiviti praktikal mampu meningkatkan nilai graduan serta mengurangkan kadar pengangguran. Pembangunan moral pula, pendidikan mampu mencegah gejala sosial. Gejala sosial merujuk kepada perlakuan yang menyimpang daripada norma agama, budaya dan sosial seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan dadah dan vandalisme. Faktor utama berlakunya gejala sosial adalah berbunca daripada latar belakang keluarga, rakan sebaya dan media sosial. Pendidikan berperanan penting sebagai medium pencegahan jangka panjang dengan membentuk sasiah, moral dan akhlak individu sebagai benteng utama dalam melahirkan individu beretika serta dapat membendung gejala sosial ini daripada berleluasa. Dan juga mampu memupuk masyarakat yang berakhlak. Pendidikan berperanan penting dalam membentuk masyarakat berakhlak dengan menyeimbangkan penyampaian ilmu dan penerapan nilai moral. Pendidikan seharusnya selari dengan falsafah pendidikan kebahasaan yang menekankan keseimbangan antara intelek, rohani, emosi dan jasmani. Pendidikan juga berperanan membimbing pelajar menilai baik buruk serta menjadikan ilmu sebagai alat memperbaiki diri dan masyarakat. Akhir sekali adalah pembinaan identiti nasional. Pendidikan menekankan penggunaan bahasa Melayu sebagai pengantar. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar utama dalam pendidikan untuk menyatukan rakyat. Penyata Razak 1956 digunakan sebagai asas pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Ia menekankan satu kurikulum dan satu bahasa untuk semua kaum. Pengiktirafan budaya etnik lain turut diambil kira dalam Penyata Razak 1956. Matlamatnya adalah untuk membentuk identiti nasional yang kukuh melalui pendidikan yang seragam. Seterusnya adalah penerapan sejarah dalam sistem pendidikan. Sejarah penting dalam membina identiti nasional, khususnya dalam kalangan generasi muda. Kekurangan penghayatan sejarah boleh melemahkan jati diri bangsa. Aktiviti seperti pembacaan, lawatan muzium dan sambutan sejarah dapat membantu memupuk minat dan kebanggaan terhadap sejarah tanah air. Mata pelajaran sejarah haruslah diajar di semua peringkat pendidikan. Kaedah pengajaran sejarah perlulah aktif dan bukan sekadar hafalan. Ia perlu memfokuskan kepada penghayatan dan aplikasi. Tujuannya adalah untuk penerapan sejarah dan bahasa Melayu dalam pendidikan dapat menyumbang kepada pembinaan identiti nasional yang utuh. Selanjutnya adalah bahagian kepentingan pendidikan dalam membentuk model insan holistik dalam era globalisasi. Kepentingan yang pertama adalah pembangunan intelektual individu dalam sesebuah masyarakat. Ia dapat meningkatkan kebolehpasaran graduan, menerusi kemahiran generik seperti komunikasi, keusahawanan dan etika profesional. Dari sudut sosial pula, kepentingan pendidikan terserlah dalam peranannya memperkukuh kemahiran sosial. Melalui sistem pendidikan, pelajar diberi peluang untuk membina kemahiran komunikasi berkesan, empati terhadap orang lain, kepemimpinan dan keupayaan bekerja dalam kumpulan, yang mana semua ini sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam era revolusi industri 4.0, pendidikan memainkan peranan penting dalam memperkukuh literasi digital dan kemahiran teknologi dalam kalangan pelajar. Ia melengkapkan mereka dengan keupayaan menilai, mengurus dan menapis maklumat digital secara bijaksana. Dan akhir sekali, pendidikan memupuk perpaduan kaum dan kefahaman budaya melalui kurikulum sivik, program integrasi dan aktiviti ko-kurikulum. Ia dapat menanam nilai empati, toleransi dan penghargaan terhadap kepelbagaian, sekaligus mengurangkan prasangka etnik dan membentuk pemikiran terbuka.
Kesimpulannya, pendidikan bukan sekadar penyampaian ilmu tetapi membentuk sasiah moral dan jati diri. Ia juga membantu mencegah gejala sosial melalui penerapan nilai agama dan kemanusiaan. Ia juga membina identiti nasional melalui bahasa Melayu dan penghayatan sejarah. Pendidikan juga dapat memupuk perpaduan dalam masyarakat majmuk dan melengkapkan graduan dengan kemahiran insaniah, teknikal, digital dan kemahiran abad ke-21. Ia juga dapat membantu graduan menyesuaikan diri dengan revolusi industri 4.0. Dan akhir sekali, pendidikan holistik perlu kerjasama semua pihak untuk melahirkan modal insan yang berkualiti.